Yeah, yeah. MD, JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one, damn, it's gonna be. Assalamualaikum, selamat pagi. Menaikkan hari anda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ni ada sebiji Y suku lagi. Y15. Dia buat spek 57 dom. Hits. Kita tanya tuan motor sendiri lah. Dia modi dekat ZMT Garage. Selamat pagi tuan. Ya, pagi. Jadi, tengah main game ke? Ha? Tengah main game ke? Dah layan je. Motor spek apa? Spek hari tu lah 57. Habis masa Premier Gear dengan H922 je. Untuk test. Dan balik Keno kan. Kayaknya kita tak cukup laju lah. Aku ni sikit je. Cameraman kita baru lepas makan dengan cuci tangan. Dia makan makanan Jepun tau. Jadi buat dekat ZMT kat kan? ZMT kat. So apa harapan ni motor ni? Harapan baik cukup lah. Yang sekarang ni okey lah. Tapi cuma ni lah nak ribet kan. Bila nak 63? Dah lebih pemikiran. Jadi isu? You shop masih shop, masih isi shop lagi. Alright. So exhaust yang digunakan adalah exhaust Umar Racing True Pressure di situ. So kita nak tolak dia masuk dalam. Nanti kita nak tengok macam mana perkembangan. Adakah tukar head power dia naik lagi ataupun drop, ataupun sama? Nanti kita tengok macam mana keadaan dia. Jadi patah dua kata sebelum kita mulakan. Stay tuned. Stay tuned.
Okay, alhamdulillah selesai sudah tugas kita tune. So macam mana? Okey, berarti 20 naik 22 okey dah. Motor stop pergi kedai beli beras je. So, aku pergi sini, dia pergi sini. So kita tengok dia punya graf. Horsepower dia terhasil sebanyak 22.6 horsepower. Top 12.46 foot. So 12.5 RPM. Tengok graf dia. Okay. Yang merah ni lama, merah ni 20.9. Dia ombak banyak sikit. Yang baru ni dia nampak tegak sikit lah graf. Nampak beza banyak ah. Dekat 2 horsepower jugalah naik. 1.6 1.7 1.7 horsepower naik. Lebih kurang. Jadi macam mana? Okay. Okey. Tak cukup naik 63 kan? Itu projek next lah. Next project Kau dah kenapa tak buka? Oh no. Aduh. So kita bawa keluar dulu, kita kemas-kemas, nanti kita sambung. Sebab kita dah berpenat-penat. Rupanya buka-buka. Ini barang bahal dah. Yang paling best dia, oh no. Itu dah ono tadi. Ini cabut bosku. Aduh, macam mana ni pun boleh cabut. Patut temperature dia negatif 10. Macam duduk dekat kutub utara. Negatif 10. So nanti kita sambung. Okay, stay tune. Okay, alhamdulillah selesai sudah tugas kita pada hari ini. So motor tadi dia punya kepala, dalam bahasa bahasa Melayu dia kepala, dalam bahasa Inggeris dia head. So dia tukar kepala, dia macam perangai hari ni. Sampai member pun dah pening kepala tu, nampak. Kena masuk air tadi. Macam-macam PL. Sensor, pasal sensor tercabut, plug short. Aduh. Jadi apa-apa pun dia dah selamat menjalani sesi pembedahan. Sesi tuning berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ditukar head, power pun naik, lebih kurang dalam 1.7 horsepower juga naik. Kaudu. Tapi apa-apa pun memang masuk air. So terbaik daripada ZMT. Jadi kalau ada yang rasa berminat nak hantar motor untuk repair ke, servis ke, nak modify ke, bolehlah contact ZMT Garage nombor dekat situ. Call je mereka, InsyaAllah mereka akan berikan servis dan layanan yang terbaik kepada anda. And then kalau ada sebarang pertanyaan tentang dyno tuning ke pelbagai semua, boleh contact Defy Dyno Lab nombor dekat sebelah situ. Call office hour 9.30 pagi hingga 6.30 petang, Isnin hingga Sabtu kecuali cuti umum. Nombor tu adalah nombor office, bukan nombor personal saya. Cuti umum ada hari yang buka lah, kira ada yang hari yang beroperasi. Kopi-kopi. Tapi kalau cuti umum kita announce buka dekat Facebook, maka buka lah dia. Beroperasi lah. Kalau announce tak beroperasi, minta maaf, lain hari. Apa-apa WhatsApp dulu. Apa WhatsApp dulu. Kalau satu tik tu tak buka tu. Jadi kalau nak PM ke,
Facebook Dividend Lab. Jangan cari saya kat sana sebab bukan Facebook personal saya. YouTube channel Dividend Lab Podcast tu juga. Search je, insyaAllah ada video baik-baik dan menarik juga kat dalam tu. Jangan lupa tekan button subscribe. Kalau ada sebarang pertanyaan apa semua tu, boleh ajukan. Tapi jangan tanya soalan yang pelik-pelik lah. Pelik-pelik tu harap maaf kalau tak dibalas. And then kalau mana yang viewers yang menonton video saya ada yang terasa hati dengan saya ke, ataupun saya ada terkasar bahasa dalam mana-mana video saya termasuk video ni, saya mohon maaf banyak-banyak. Kepada sesiapa yang belum tekan button subscribe dekat channel Hanif Hanif, boleh klik button subscribe dan butang loceng untuk video yang terkini. Ok, terima kasih kerana support channel ni. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Kita jumpa lagi di lain hari, di lain video, insyaAllah juga lain konten. Pada yang ride, stay safe, stay clean, stay healthy, patuhi SOP, patuhi undang-undang jalan raya, jaga jarak fizikal masing-masing. Sama-sama kita memerangi wabak COVID-19 yang mengancam nyawa ni. Kepada sesiapa yang tiada urusan penting untuk keluar rumah, stay at home. Kita jaga kita. Okay? Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.